bincang pun. Apa lagi yang tak puas hati dengan aku ni? Ke tak puas hati sebab aku ada perempuan lain selain pada Han? Mia nak jumpa kau bukan Mia nak kata. Cuma Mia nak bincang cara hidup. Bincang? Han nak bincang pasal kandungan dalam perut hang tu lah. Mia cuma nak kau lepaskan Mia. Aku takkan lepaskan hang. Sebab aku belum puas lagi dengan hang. Sebab apa kau tak mau lepaskan Mia? Sedangkan kau dah ada orang yang betul-betul sayangkan kau. Memang aku ada orang betul-betul sayangkan aku. Tapi hidupku takkan pernah puas. Tolonglah kau. Lepaskan Mia. Perempuan! Hang ni tak faham bahasa ke? Aku kata aku takkan lepaskan hang. Aku takkan lepaskan hang. Oh, patutlah hang suruh aku lepaskan hang. Rupanya hero lama hang sudah kembali. Sebab apa tak mau lepaskan Mia? Kalau nak tahu sebab apa aku tak mau lepaskan Mia, dari atas sampailah bawah, aku dah pernah rasa sedap sangat. Pandai yang jaga. Relax. Kalau betul-betul nak main dengan aku, bukan sini tempat dia. Lagipun tak elok orang tengok. Jangan. Kalau nyawa boleh diganti dengan sayang, mesti ramai dah korban kan? Kalau hang nak jadi yang pertama, aku boleh tunaikan. Tapi bukan ke tangan aku. Fakri!
Cepatlah kan, hei. Tu, tengok. Try this electric screwdriver. Awak tunggu. Awak tunggulah. Sebab apa awak tolong saya? Sebab apa awak tolong saya? Sebab aku kesian. Orang yang tak salah jadi macam keadaan. Orang baik hanya untuk orang baik. Orang jahat tak layak untuk orang baik. Jangan cari yang lain. Janji. Lama aku tak pernah rasa suasana macam ni. Best. Aku banyak lagi kena belajar. Lama aku tinggal. Kalau nyamuk boleh diganti dengan sayang, dah lama aku buat. Tapi kalau anak aku jadi yang pertama, aku boleh tunaikan. Jom lagi tak? Sembang lama-lama dekat sini pun tak guna. Terima kasih pernah ingatkan aku kisah silam. Segalanya kerana
dari rebungnya, di masa dituai benih yang tertanam di jiwa. Dari amanah lama dan juga semuanya kita. Siapa jadi yang pertama? Ha? Aku lakukan ini keranamu senang. Ku berjuangkan segalanya keranamu. Selagi ku bernyawa, ku bertahankan segalanya keranamu. Apa yang telah terjadi bersepeti puhelah. Takkan ku dengar cerita lama sampai bumi terbelah. Beramai jatuh tersungkur tak kena pada sila. Fakri. Terima kasih.